Mungkin tahun lepas kita terlepas untuk bersama-sama dalam program Korban Kasih bersama dengan anak-anak yatim dan juga asnaf yang berada di seluruh Malaysia. Apa kata tahun ini kita cuba ikhtiar untuk usaha bersama. Tahun lepas tuan-tuan dan puan ada 10,000 orang mendapat manfaat daripada agihan daging korban yang telah kita buat. Siapa yang terima? Di antaranya fakir miskin, asnaf, anak-anak yatim, pelajar-pelajar sekolah dan mereka yang membantu dalam program korban tersebut. Jadi tuan-tuan boleh join program kita pada tahun ini dengan beberapa cara. Mungkin tuan-tuan boleh join untuk korban lembu ataupun kambing, atau tuan-tuan nak ambil satu bahagian, boleh juga ambil seekor untuk satu keluarga ataupun organisasi. Tuan-tuan dan puan, boleh kita meletakkan nama kita ataupun letak nama kita dengan niat mereka yang telah meninggal dunia. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, seperti biasa tahun ini kita akan tetap meneruskan korban di seluruh Malaysia dan agihan daging untuk mereka yang memerlukan. Saya tak tahu tuan-tuan, adakah Allah memberikan peluang kepada kita ataupun tidak berkorban pada tahun ini. Cuma pasang niat, apa kata kita daftar segera. Kalaulah Allah menjemput kita, telah tertulis di dalam ibadah kita pada bulan Zulhijjah, iaitu berkorban pada tahun ini. Tunggu apa lagi? Hubungi kami segera.